Qad aflaha man qala la ilaha illallah. Dia mati la ilaha illallah, dia lambat no. Yang kita nak balik, yang dia slow. La ilaha illallah. Tahu pasal apa? Apa tak keluar ni? La ilaha illallah. Tengok bihu Singapura keluar. La ilaha illallah. Bihu Singapura tu dengan warna pun tak ada. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Keluar main karipak sang cawan ni. 4 kali bepak tak jumpa inti. Tengok dia la ilaha illallah. Mesyuarat tadi karipak lah, ni karipak tak ada kuih lain ke? Tengok rupanya hak tu appetizer, main course tak keluar ni. Tengah-tengah mati keluar nasi tomato ayam masak madu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia derat tu. Pasal apa? Kawan nak sebelah dia tu tangan besar pirin tu. Sekali gagau licin. Bukan dia ingat kat orang ni mangkak ni. Ada udang 4 ekor. 3 besar, 1 kecil. Dia cedok tu, dia gagah besar tu, tinggal kecil kat kita. Habis tak baca cepat-cepat, cari tak ada apa lagi. Nak meratik, tak usah tunggu matilah. Hidup ni meratik sekejap, tak usah tunggu dia mengarut ya, murung lah pokok ni. Lepas dia senang tu, kita dia tinggal ya. Tak ada rajin pergi tengok kubur lalang penuh. Yang kata sayang nak tu no. Cinta waktu boleh tengok lah, bila tak boleh tengok, hak beriman saja doa. Biarlah anak-anak kita beriman. Allahumma ghfir li muslimin wal muslimat no. Allahumma ghfir li walidayya. Mak ayah dia minta, adik-beradik dia minta. Hak ni ikut kita boleh selamat. Tak payah tunggu tahlil sambil jemuk baju dia boleh doa kat mak dia no. Dan lebih kurang minta maafnya, salah silap saya lah tu, hak betul lah ambil, hak salah tak usah ambil lah. Orang tua kata makan roti mengali, jangan kacau mengali roti. Mengali tu saya kacau lah, ambil roti sudah, tokak roti tu banyak. Kalau sedap, tak sedap makan sikit sudah no. Kalau postman main hantar surat, ambil surat, jangan duk kacau postman no. Bila nak bagi postman hantar surat, masa dia main hantar, suruh anak darah tunggu. Tak usah duk suruh tok tunggu. Suruh tok tunggu dia tak main dah kan. Tok nak pakai kasut tengah jam, kona tengah jam, jalan tengah jam, hangit orang tua tu duduk tunggu kan. Jadi maksud saya, bagilah ramai macam ni. Seronok dah bercakap. Mai tinggal 10 orang, menguak 2, tinggal 8 kan. Wah menguak. Cerita pasal neraka apa dia menguak, cerita pasal surga apa dia menguak. Tinggal 8 lah duk tunggu. Duk ingat boleh faham ke semua, bersembang pula 2. Sembang ni daripada awal kita mengajak sampai habis dia kerja bersembang. Tajuk apa lah. Tinggal lagi 6 ni tak faham pula 2 orang. Nak bangkit takut kena marah, duk lukis kapet, saat dia kunah, saat dia lukis berbulu habis tikar. Sebab nak bangkit takut kena marah, tunggu dalam perut ni bila nak habis janji dalam perut ni. Tinggal lagi 4 ni lah harapan, marah kencing pula 2. Saat bilik ayak tinggal lagi 2 ni duk tunggu. Hak seorang main telefon, hantar isyarat kat siapa apa tak tahu. Tinggal seorang lah. Seorang ni tak ada jalan angguk lah. Orang A dia angguk, orang B dia angguk, rupanya tidur lah. Tinggal ustaz seorang. Tak bohong saya biasa tengok. Saya ada baca khutbah, alhamdulillah. Pakcik ni nak semayang, ni lokoh ni nak semayang. Lokoh sampai lengan-lengan ni. Kelepiak kawan tu jeli tengok dia ni kalau aku pendampak. Habis dengan aku basah ni pakcik ni. Tak lekat. Ni saya duk pegang tungkat dia ni, kalau aku jolok dengan tungkat ni saya lagi, baru dia ada akal. Yang masa orang tak baca khutbah, hang tak nak semayang. Orang baca khutbah dia semayang. Hak belakang tu ingat dia duk kata, dia ni kalau rokok lagi aku nak terajang. Dia kacau sangat. Habis dia semayang, dia tahiyat. Saya duk tengok dia tak boleh macam tu. Dia tahiyat. Angkat tahiyat dia lenong. Dia lenong dia lama. Saya nak tengok dia, saya baca khutbah. Tak mau tengok dia, duk tengok dia buat perangai lagu tu. Ni kita macam mana?
Kata dia ni lah ish aku. Lena ni tak terkejut. Hang baca lah tahiyat tu pergi habis dulu. dah dalam semayang boleh nak sampailah baca barakallahu li wa lakum. Nak bangkit semayang lah dia. Bagi salam gapo gawi muka. Rupanya dia lena betul. No, lena lah semayang, jangan main. Ingat mula-mula tu pergi Mekah, jumpa Nabi apa masuk surga tu lambat tu. Nak semayang sunat mai awal-awal, jangan ganggu khutbah. Orang nak baca khutbah, semayang sunat awal-awal, lepas tu baca, lepas tu dengar lah khutbah. Ni mai masa orang baca khutbah dia semayang, masa orang duk azan dia hormat azan, masa khutbah dia tak hormat dah dia semayang. No, dengar khutbah wajib tu, fardu. Bila semayang tak boleh dengar dua benda satu waktu. Orang lelaki lah, orang perempuan tak pergi jemaat, senang cerita. Tapi kalau orang perempuan wajib pergi jemaat, orang lelaki pakai tak pergi dah, tak ada tempat. Mereka umur lebih, tinggal Tok Imam kali dengan Tok Imam lari lah. Orang perempuan rajin. Orang lelaki ni macam dia kan? Dia lagu tu lah, dia tunggu umur 40, 50 baru dia nak pergi menghadap kan? Lesen dia. InsyaAllah mudah-mudahan dirahmati, diberkati. Lebih kurang minta maaf banyak. Terima kasih doktor dan semua yang hadir. Walaupun dalam selorong-selorong saya duk bagi benda, faham ke tak mana saya tahu kan, harap-harap faham lah insyaAllah. Saya sudahi dengan aqul qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabi wa rasula. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahaman nabiyyin bijai ikhtamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.